Cara bagi makan anak burung merpati. Tengok macam ni. Saya pun tengok daripada YouTube juga. Tengok YouTube dekat Indonesia dia pun buat macam ni. Dia pun bagi makan. Makanan ni daripada serbuk yang saya beli dekat kedai pet shop tu, dekat Tiga Batu tu. Dia macam serbuk, tapi campuran dia tengok macam kering lah. Dia campuran yang kering lah. Serbuk-serbuk yang kering. Dia halus. Boleh bagi direct dekat anak burung merpati ni. Tapi kena buat cara dia macam ni. Sebab saya pun tengok dalam YouTube buat macam ni. Kalau kita bagi dalam bekas ataupun nak suap ataupun nak campur dengan ayam tu, nak bagi macam kepai-kepai, dia tak sama macam anak burung lain. Kalau kita nak bagi makan anak burung lain tu, dia akan tengah-tengah. Tapi merpati ni dia jenis macam serondoi. Dia macam jolok-jolok sikit. Kita kena buat macam ni. Macam tu, nampak? Macam ni baru dia makan. Ni waktu malam ni, merpati ni pun waktu malam makan, tak apa. Tengok. Ni dah besar dah. Saya pun jumpa ni burung merpati ni. Jumpa kesian juga, ambil buat balik berbelah. Sekarang ni dah besar ni dah. Nampak cantik juga, color putih, ada hitam-hitam sikit, tampur-tampur. Selalunya orang perempuan saya lah duk jaga burung ni. Tengok lawa juga. Kalau besar ni selalunya apa yang saya dapat ni, kadang-kadang burung dia akan lepas lah bila dah dia besar. Tapi yang ni nampak sayang pula. Kalau kata dia jinak, mungkin saya akan belah. Tengok macam mana. Sarang dia saya buat macam ni, pakai besen. Besen yang besar ni agak tinggi lah. Tinggi juga, tak bagi dia keluar. Masa dia kecil dulu saya pakai raga, tapi sekarang ni dia macam nak boleh terbang keluar dah tu, saya pakai besen besar sikit. Sarang dia macam ni lah saya buat. Bukain sikit, lepas tu bagi duduk dalam ni. Dia kenyang lah ni, nampak. Bulu tak tumbuh ni, kat kepala tak tumbuh di belakang ni pun tak ada lagi bulu. Masa saya dapat dulu dia nak berjalan pun tak berapa nak boleh lagi. Tapi sekarang ni tengok nampak dah